Berita terkini bagi penyimpan emas perak dekat Public Gold. Tuan-puan kena tahu ada update terbaru daripada Public Gold. Pastikan tengok video ini sampai habis, like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Dekat Public Gold ni, selain daripada kita boleh dapatkan simpanan emas, kita boleh dapatkan emas gold bar dengan dinar, kita boleh juga simpan emas berbentuk perak ataupun silver, dan kita boleh dapatkan juga dalam bentuk jongkong ataupun dirham. Dan update terbaru daripada Public Gold telah mengeluarkan semula silver yang beratnya 100 gram atas permintaan ramai. Itu bermakna dekat sini tuan-puan boleh simpan sikit-sikit dalam akaun silver tuan-puan. Cukup saja 100 gram boleh keluar pada akaun gap, ataupun tuan-puan ada bajet yang lebih besar boleh terus dapatkan silver 100 gram ni ikut kepada harga yang diterterakan. So macam mana nak daftar akaun ni? Senang sahaja, klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma, dan boleh terus mulakan simpan emas hari ni dengan serendah RM100 sahaja. Dan boleh juga terus mula untuk simpanan silver tuan-puan dengan serendah RM100 juga. Atau tuan-puan nak bertanya dahulu soalan, boleh kontak saya di nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lagi mudah. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.